Buat masalah Alhamdulillah ada agak perkembangan lah. Dia dulu dia macam speech delay sikit. Lah ni banyak juga ada bercakap. Cuma yang lah ni dia dengar cakap pun dia mau lah. Kita suruh dia pergi buat apa pun dia mau buat juga. Dengar arahan kita panggil dia pun semua dia kalih lah. Cuma tu lah. Dia lah ni dia tak orang nak berserang orang yang dia tak kenal. Oh, dia hanya mak ayah saja. Mak ayah, mak ngasuh tok dia apa semua tu. Itu okey. Orang hak mana dia selalu report dalam 3 hari tu terus baru dia nak okey. Boleh nak usaha. Umur dia berapa? Dah masa 3 tahun bulan 7. 3 tahun lah. Kalau macam tu normal. Cuma dia hyper. Sebab hyper ni mungkin Umur dia. memang dia tak dulu apa. macam tu. Faham. Lepas tu kalau dia macam nak benda apa-apa kan yang dia ni dia akan bebai lah. Ya ni. Dia nak sangat-sangat dia akan bebai. Kami kata jangan tak mau. Sekali dia bebai. Tapi macam daripada improvement daripada awal main hari tu dia Banyaklah. dengar cakap. Lepas tu dia ikut lah. Kalau kata saya cakap apa pun dia suka ikut lah. Dan ni kurang sikit. Ha? Kurang sikit ke ataupun ada perubahan? Perubahan ada. Oh, perubahan tu lah. Tu perubahan Cuma lah. dia Masa bebai tu lah. masa first main dulu. Arahan kalau- apa pun tak mau. Kalau first main dulu arahan apa pun tak mau. Kalau panggil pun dia macam Tak respon. nak kena panggil terlalu lebih sampai nak kena marah dia baru dia kali. Lepas tu mesra dengan orang ni, kalau pun sebelum ni duduk seminggu sekali pun kalau kata dia tak kenal, dia tak kenal, dia tak mau. Lah ni kira alhamdulillah 2-3 hari baru dia okey. Macam mak ayah saya duduk jauh. Kira habis dia balik kampung. Kira lah ni dia dah kenal dah ni siapa dia dan dia mau dah lah ni. Alhamdulillah dia dah berubah dah. Alhamdulillah. Okey baik. Lepas tu kita buat rotan susulan. Saya macam ni